Benda je. Sekarang ni Kak Ayah ada dekat Old Town. Setiap bulan hujung bulan Kak Ayah akan ada satu kelas coaching personal bersama founder yang awal. So kalau Kak Ayah baru buat video, so Kak Ayah nak tunjukkan apa yang Kak Ayah punya harian Kak Ayah. Inilah founder yang awal kita. Biasanya hari ni hari kematian Kak Ayah lah. Dan kita start, kita tak start. Nampak macam meningkat tapi sebenarnya meningkat bagus. Ini sebenarnya benda yang sangat powerful. Benda tahun pertama tau. Setahun 1.9 juta. Tapi Kak Ayah buat 6 bulan pertama je. Which is benda tu sangat power gila. Dan orang yang buat bisnes pun belum tentu boleh buat. Serius. Orang strategi dia nak buat 1.9 juta tu tahu. Tapi tak ada sebab. Tapi bila tak ada cepat sangat selesa mistik, duit bocor. Perasan? Mesti terlalu banyak sangat duit. Kita tak kisah. Ini masa awal-awal dapat duit, kira tulis berapa belanja duit sebab duit tu jadi. Tapi bila banyak sangat dapat duit, dapat duit dah tak kira dah. Tapi belanja je. Tak apa, je. Tak apa, hilang je. Tak kisah je. Sebab apa? Sebab selesa duit banyak. Sebab tu, bila Kak Ayah banyak sampai satu, boleh tengok duit Kak Ayah bocor sangat. Tak nak buat ni. Tak nak ada duit yang sama. Tapi kita tengok berapa sebab dia okay, kita tak boleh. 2 hours later. Bonda kita lagi nak makan western. Tak, lepas tu tak cukup tadi, kedai dah tutup. So kita kena cari tempat lain pula. Tak cukup, petiran tu tak cukup habis lagi. Jadi Kak Ayah macam ni, Kak Ayah tiap bulan, hujung bulan kena review. So Bonda akan tegur Kak Ayah apa yang kurang. Kita kena review. Walaupun dah buat sale 2 juta, so ingat hebat sangat. So kena tegur, salah tetap salah, betul tetap betul. Manusia pun dah lupa. Manusia ni dah lupa. Memang tiap-tiap bulan peti tu wajib. Allah. Apa? Tak ada ni. Allah. Kak Ayah belum cukup kena petiran. So Bonda nak continue dekat tempat lain yang tutup lewat sikit. Kak Ayah sekarang berada dengan kita punya founder dan dia punya daddy boss. Nasib PKP tau. Kalau tak pagi baru aku balik kan. PKP ni terhad masa. Kami dalam perjalanan nak cari tempat yang sesuai untuk Bonda coaching Kak Ayah. Sambung coaching. Mampus aku. Tadi pun dah bergelinangan air mata. Tapi tak jatuh lah. Macam ni lah nak pergi mengajar anak. Anak besar pada batu. Anak besar pada mak. Anak besar pada mak. Jadi bos, introduce sikit nama. Nama sikit. Saya. Dia abang Fizo Omar. Tiba-tiba bawa Fizo Omar. Kalau kafe ni dia memang setiap hari cantik. Setiap hari belon, setiap hari bunga. Satu pun dia suka datang kafe ni. Dia memang hari-hari macam ni. Dia boleh masuk ke mana? Serius lah? Bonda biar betul. Orang tengok kita lain macam ni Bonda. Mengapa Bonda keluar balik? Orang tengok tiba-tiba macam tak ada orang kat kedai. Biar betul je.
Wow. Hasil nomor tu. Ambil yang mahal dulu. Happy birthday to Kak Yang. Happy birthday to you. Ini birthday yang ke-50 berapa? Tahun 60. Okay, tadi Kak Ayah awak cakap ni lah. Malu orang tengok. Okay, tadi kita dah settle aktiviti surprise punya price, dah makan apa semua. Sekarang ni Kak Ayah nak buka hadiah yang semua yang bagi Kak Ayah kena buka kat sini juga. Kak Ayah nak target Michael Kors tu. Tunjuk dulu dah. Itu Korea maknya tu. Michael Kors. Jom. Let's do this.
Okey, semua dah berakhir dengan jayanya. Kejutan yang sangat Kak Ayah tak pernah syok. Kak Ayah dah hampir-hampir nak bau hidu-hidu tapi tak dapat bau. Pandai awak Panjang awak. Bagi tahu Kak Ayah, oh saya nak beli raja, saya penat lah, piti lah. Oh pantang. Thank you Mbak Afiq supaya plan Kak Ayah, dia kata plan dah lama dah. Plan bila? Agak tahu bila? Lama dah lah. Belum tahu. Terima kasih. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hati. Jangan lupa, belum lagi. Terima kasih kepada Bola, Kak Zura, Nia, Mbak Ayah, baby sayang, lagi. Semualah yang terlibat, terima kasih sebab saya rasa momen yang tak boleh Kak Ayah nak lupa. Dan apa? Jangan lupa subscribe, share dan like di YouTube, okey? Kita apa tak dapat tengok kan? Ha? Apa? Tak payah kawan. Subscribe dah lah. Video best. Kenapa tak mau subscribe?